So kalau kau nak kahwin nanti, bolehlah consider untuk cari Majestic Kalau dapat kahwin cara ini, yang susah-susah sangat nak cari pasangan tu. Sebab kalau boleh kita nak cari pasangan yang baik lah. Orang baik akan ditemukan dengan orang baik. Betul. Okay, so macam mana pula kalau kita gabungkan tiga-tiga isu ni? Kahwin, kereta dengan rumah. Mak ayah expect kita buat tiga-tiga, bukan serentak lah. Tapi yang mana satu kita nak pilih dulu? Adakah ikut situasi? Situasi tu macam mana nak tengok? Kalau ikutkan sekarang ni, kalau kita nak cram tiga-tiga sekali, benda-benda tiga-tiga ni memang kewajipan kan. Betul. Tapi cara nak pemilih tu, okay, first kali untuk commute pergi kerja lah. Okay, kalau tempat kerja kita tu ada LRT, ambil public transport dulu untuk permulaan, untuk kita tahu berapa costing kita untuk 3 bulan pertama. Katalah kita pergi balik kerja kan, costing dalam 300 bulan. Tapi kita ada time consuming kat situ. Mungkin kalau kita ada kereta sendiri, dia lebih mempercepatkan. Tapi sedikit kenaikan kos lah. Mungkin ada kos parking ke apa ke kan.